Teknik aku apa yang aku ajar dan itulah yang aku pakai. Teknik aku sangat simple, iaitu breakout, pullback, entry. Tengah-tengah tu ada bearish engulfing, tapi price naik mana? Sebab tu Zik cakap bearish engulfing. Okay, sini ada satu bearish engulfing. Aku explain, aku jelaskan Aku jelaskan market dekat sini. Okay, baca balik storyline. Drop, base drop, base drop. Okay, datang Junam. Datang sekali lagi dia reject, tapi dia pecah dekat atas. Kenapa price boleh buat satu kenaikan? Sebab tu Zik cakap engulfing plus dengan CMP. Okay, tak ada masalah. Kita tengok dulu. Market ni nak buat uptrend ni. Market dari bawah ni dah nampak dah ada breakout resistance. Tapi tak apa. Marking je dulu dari shadow atas sampai shadow bawah. Tapi bila shadow terlalu panjang, marking macam ni pun tak ada masalah. Okay, aku nak, ada orang tanya tadi kenapa dia boleh terbang. Okay, jom kita tengok ada tak SOP untuk sell dan ada tak SOP untuk B. Okay, bila dah ada zone daripada daily, turun satu time frame ke bawah. Okay, turun time frame satu ke bawah. H4, pergi dekat H4. Dekat H4 ni kau nampak tak dekat sini dekat mana ada satu bullish engulfing atau bearish engulfing? Ni geng, dekat sini ada satu bullish engulfing yang fail, kena breakout. Dekat sini ada satu bearish engulfing, punca breakout dekat sini. So dua zone, sini satu, sini satu. Bila kau dah ada zone dekat time frame H4, kau marking dulu. Okay, marking dulu geng, time frame H4 ni. Marking. Tak ada masalah, marking je. Dari shadow atas sampai shadow bawah. Okay. Alright. Marking dari shadow atas sampai shadow bawah ni. Kenapa aku ambil dekat sini? Sebab sini bearish engulfing dia sekali. Ibaratkan daily punya bearish engulfing dan juga H4 kan lebih strong. Daily punya. Daily kan lagi tinggi daripada H4, kan lebih strong. So sini lebih strong. Nampak tak? Waktu dia touch, ada tak H1 buat breakout support? Ada tak? Sebab dia datang dalam keadaan uptrend ni. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ada tak H1 buat breakout support? Kita pergi dekat time frame H1. Tengok dekat time frame H1, ada tak dia buat breakout support? Pergi turun satu time frame ke bawah. Daripada H4, turun dekat H1. Tengok, ada tak dia buat breakout support? Ini ada compression, naik, turun, naik, dig, tek, dig. Dekat sini baru ada pump, breakout segala jenis benda. Pull back dekat mana geng? Sini zone apa ni? Sini zone apa ni? Abang-abang, kakak-kakak, kalau tak nampak ni. Ni zone apa ni? Price buat satu resistance, turun buat support, naik buat resistance, turun, pecah dekat atas. Sini zone apa abang-abang, kakak-kakak? New resistance. Sini zone apa ni? Rally base rally ni. Rally base rally orang panggil demand zone, betul tak? Demand zone untuk kau nak masuk apa? Demand zone untuk kau nak masuk B. Tapi kau nampak tak waktu CMP datang, pecah bawah, bermaksud sini tak valid dah untuk kau nak B. Dah kena pecah. Bila dia pecah, bila dah breakout, nampak tak pullback? Nampak tak dia pullback geng? Dekat pullback ni lah kita tengok time frame M15 sama ada boleh sell ataupun tak. Tengok balik, marking. Tak ada masalah pun. Marking dulu bullish engulfing ni, yang dah fail ni marking dulu, tak ada masalah. Marking. Okay, bila kau dah marking, tengok dekat time frame M15. Ingat, apa-apa kita nak entry dekat time frame M15. Pergi time frame M15, nampak tak ada breakout? Tengok, ada tak breakout support? Nampak, ada tak breakout support abang-abang, kakak-kakak? Drop, base drop. Pam, pecah dekat atas, turun buat support, naik, pecah bawah. Dekat sinilah kita boleh sell, antara sini dan juga sini. Ini zone dia. Selagi dia tak break atas ni, pam, dia turun. Ni dah bagi satu structure turun. Pull back dekat sinilah sell. Kan dah turun tu. Tap apa ni? iPad. Kau nampak tak geng? Structure dia bergerak macam mana?
kau kena kuasai dia semua time frame. Kau kena kuasai semua time frame dia. Multi time frame sikit. Jangan tengok satu time frame dia. Sebab tu lah SOP aku bagi H4, H1, M15. Tengok benda tu. Aku dah tunjuk contoh banyak dah. Daripada H4, H1 buat breakout tadi, M15 buat breakout. Model apa? iPad Pro 15 inci. Okay, kenapa dia naik balik Z? Kenapa dia naik balik? Kan dah cakap kalau nak terjadinya continuation, dia kena keep breakout. Nampak? Yang ni breakout tak, geng? Breakout tak breakout? Nampak breakout ke tak breakout ni, geng? Dari shadow bawah sampai bawah ni, closing body dia breakout tak? Breakout. Pullback lagi. Mana dia pullback? Ni bullish engulfing fail ni. Sell lagi. Kalau nak terjadi continuation, dia kena close bawah ni. Dia turun tak berjaya close, dia naik lagi sekali, dia cuba turun sekali lagi, tak berjaya juga breakout support ni. Sebab tu dia boleh buat satu kenaikan lagi. Faham tak faham abang kakak? Walaupun sikit dia kira breakout. Walaupun dah kira ni macam ni pun dah kira breakout lah. Ni tak kira breakout lagi. Dia close kat dalam lagi. Yang ni tak kira breakout. Sebab tu saya cakap kalau nak breakout, make sure breakout sekali dengan shadow. Shadow tu kena breakout. Kalau shadow tak breakout, dia boleh lagi buat satu penurunan. Faham tak faham abang-abang, kakak-kakak? Tengok balik. Z, aku tanya tadi kenapa dia boleh buat satu kenaikan. Sebab dekat sini dah tukar structure dah. Kalau betul dia nak turun, drop, base drop, touch dah junam. Tapi macam aku cakap, nak terjadi continuation, dia kena break sekali dengan shadow ni. Tapi dia dah cuba cocok. Pecah dah dekat atas balik. Pecah atas, turun, pecah lagi atas. Dekat sini kau dah dapat dah time frame dia. Sini resistance, sini resistance, sini resistance. Kau dah nampak dah CMP dah changing direction. Kau nak sell kenapa lagi? Dia turun ni sebab nak pull back. Kenapa dia ambil sini? Kenapa ada shadow kat sini? Look to the left, geng. Look to the left. Boleh ulang tak bang? Boleh. Aku bagi setup B last Yang lepas ni korang buat back test dekat dalam channel aku je. Okay, aku dah bagi. Alright. Tadi dia sell. Ni kita nak bagi B. Drop, base drop, touch, junam, naik dekat atas. Mana bullish engulfing? Mana bullish engulfing punya breakout? Setuju tak aku ambil sini sebagai bullish engulfing? Setuju tak setuju aku ambil kat situ? Setuju. Okay, so bila kita dah ada zone dekat daily, apa yang kita kena buat abang-abang, kakak-kakak semua? Kecilkan dekat H4. Pergi kecilkan dekat H4. Bila kau dah ada zone dekat daily, kau kecilkan dia dekat time frame H4. Makin je macam ni, geng. Pergi kecilkan dekat H4. Tengok apa yang ada dekat dalam H4. Sini zone kita nak masuk sell. Bearish engulfing fail. Dah kena breakout. Sini ada satu bullish engulfing. So dua zone kau ada. Ingat sini ada satu zone yang aku buat contoh tadi sebagai sell. Betul tak? Sini contoh kita nak masuk sell tadi aku bagi. So sekarang ni zone dia dah tembus dekat atas. Ini orang panggil breakout. Pull back. Bila kita dah ada zone H4, ingat geng, bukannya price masuk dalam ni kau terus buy. Jangan buat macam tu. Kita kan ada SOP. Bila dah ada zone H4, waktu price touch dalam ni, kau turun satu time frame ke bawah, pergi dekat H1. Tengok ada tak H1 buat structure breakout macam ni. Ada tak H1 buat structure breakout? Tengok balik. Tengok di time frame H1. Buka time frame H1. Waktu dia touch zone tu, nampak tak ada buat breakout? Korang nampak tak, geng? Price ada buat breakout. Nampak ke tak? Drop, base drop, base drop, drop, base drop. Datang rally, base rally. Kita kena tak, pam. Breakout dekat sini. Breakout area sini.
Ni breakout. Okey, sini breakout, sini breakout. Habis semua dia langgar. Habis semua dia langgar dekat sini. So, kau dah ada zone yang kau nak marking. Dah ada first confirmation. Sini boleh jadi dia nak datang untuk buy. Sini kau boleh dia datang untuk buy. Sini dia boleh datang untuk buy. Sini ada bearish engulfing fail, boleh datang untuk kau nak masuk buy. Sini ada zone untuk kau nak masuk buy. Sini kau boleh, sini kau boleh, sini kau boleh, sini kau boleh, sini kau boleh. Ada 5 zone. Tapi mana satukah yang valid? Antara 5 ni mana yang valid, geng? Nak tahu yang tu je. Sekarang ni aku ada 5 zone. 5 zone. Tapi manakah? Mana satu yang valid untuk aku nak masuk sell ni? Aku dah pening ni. Mana ni? Cari fresh zone. Aku tak kisah zone mana dia nak ambil. Ingat, geng. Dia datang. Tak kisah. Kita tak tahu. Aku pun tak tahu zone mana yang nak ambil. Sekarang ni market dah jadi. Kau nampak. Kau market dah jadi. Kau nampak lah zone mana yang nak ambil. Zone nombor 1, zone nombor 2, zone nombor 3, zone nombor 4, zone nombor 5. Sekarang market dah jadi. Kau nampak lah, geng. Ibaratkan market ni tak ada lagi. Kau turun. Kau marking je. Tak ada masalah. Kau marking je. Semua zone ni kau marking je. Okay, sini ada satu zone bearish engulfing fail. Okay, dekat sini ada satu zone bearish engulfing fail. Dekat sini ada satu zone bullish engulfing. Dekat sini ada satu zone bullish engulfing. Banyak zone kau ada. Apa yang memvalidkan zone ni adalah dekat time frame M15. Kau kena tengok M15 dah buat breakout resistance ke belum. Macam dekat sini. Zone ni dah valid dah ni. Naik, turun, support, resistance. Ni pun dah breakout resistance. Lepak lu. Pam, pecah bawah. Oish, ini dah petanda ni. Dia nak turun dah ni, nak pullback ni. Bila M15 bagi petanda, ni dia dah bagi petanda nak turun. Breakout support. Pam, pecah dekat atas. Bearish engulfing ni kau ambil sebagai kau nak monitor buy. Dia masuk je, dia touch, nampak ni. Dia touch, dia reject. Pam, pacak dekat atas. Turun balik bawah. Turun lagi. Time dia turun ni kau kena monitor balik. Time dia turun ni kau kena monitor balik. Okay, zone ni aku dah masuk B. Tapi dia tak berjaya, dia reject. Ni, zone yang pertama ni dia reject. Dia reject. Okay, aku dah B lah. Dapatlah 30 pip, let's say. Lepas tu dia turun. Drop base drop. Touch junam. Tiba-tiba pam, pecah dekat atas. Buat resistance. Pull back kat sini kita B. Bullish engulfing. Pam, pacak. Tak berjaya breakout kat sini. Dah TP. Turun lagi. Buy lagi. Tak berjaya breakout. Sampailah pecah balik bawah. Dekat sini pun ada satu zone, nampak? Dia touch, reject, dia buat resistance, turun buat support, pecah dekat atas, pull back bearish engulfing. Kat sini kita B. Pecah dekat atas. Aku pun tak tahu zone mana dia nak ambil. Yang penting aku tahu zone ni aku nak monitor M15 breakout, zone sini aku nak monitor M15 breakout, zone sini aku nak monitor M15 buat breakout, zone sini aku nak monitor M15 buat breakout. Banyak zone, buat SL je senang, tak kisah. Faham tak faham? Sebenarnya aku kesepian dan aku masih cinta. Ni, dekat sini. Bullish engulfing, H4. Sorry, daily. Ni time frame daily. Tengok time frame daily. Pull back. Tengok dekat H1 ada buat breakout tak? H1 ni daily Daily kau nak skip terus dekat H1 tak ada masalah. Pergi dekat H1 tengok ada buat breakout tak. Waktu price masuk dekat dalam ni ada tak H1 buat breakout? Tengok. Ada tak geng H1 buat breakout?
turun buat support, naik buat resistance, drop base drop, buat resistance, pecah bawah, tiba-tiba sub momentum ke atas, breakout dekat sini. First confirmation. TP sampai mana? Aku malah ulang TP dekat sampai mana. Kau rajin, kau pergi tengok. Okay, tadi baru aku explain TP dekat mana. Aku malas nak ulang banyak kali. Okay, aku nak korang sendiri faham cari TP. Kau tahu entry, kau tahu dekat mana nak exit. Ni lagi seorang. Bila dah makin zone buy, masuk zone, tunggu sampai bawah sekali atau masuk je zone dah boleh entry. Aku dah bagi dah SOP. Bila zone, marking zone dulu. Monitor zone dulu. Monitor. Waktu dia datang macam sekarang ni, kita ada zone daily. Tengok, dengar betul-betul. Fokus. Kalau ada buku, ambil buku geng. Aku bukan marah, aku bukan apa. Aku just tegas. Aku nak korang berjaya. Itu je. Aku tak marah korang, okay? Aku just tegas. Okay. Ni zone daily ni, kita marking. Kita nak marking zone B ni. Kita tak masuk B lagi ni. Baru nak marking. Dan CMP datang dalam keadaan downtrend. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Tiba-tiba, zone kan besar. Takkan kau nak entry dari sini, kau dah nak entry. Kau kena tunggu CMP berubah dulu. Macam sekarang ni, nampak tak CMP dah berubah? Breakout resistance. Bila breakout resistance, nampak tak kau akan ada dua zone. Dekat sini akan ada satu zone, bearish engulfing fail. Awalnya kau nak masuk sell, tapi dipecahkan. Bearish engulfing fail. Dekat sini ada satu zone. Sekarang ni ada dua zone. Sekarang ni ada dua zone. Apa yang nak memvalidkan zone yang pertama ataupun zone yang kedua kita nak masuk B? Zone manakah valid untuk kita nak masuk B? Zone atas ke zone bawah? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu abang-abang kakak-kakak? M15 buat breakout. Yes, correct. Kau pergi dekat time frame M15, kau tunggu CMP buat breakout for buy. Kau tunggu. Benda ni kau kena tunggu. Nampak tak ni, geng? Kau nampak tak ni? Drop, base drop. Price pecah dekat atas. Sini adalah zone untuk kau nak masuk B. Price datang kau B, tak berjaya breakout. Sebab apa? Nak terjadi continuation. So TP kau dekat sini. Nak terjadinya continuation, dia kena breakout. Tapi sekarang ni dia tak breakout. Bila dia tak breakout, dia boleh reverse, masuk lagi, kau B lagi. Pecah dekat atas. Bila once dah breakout, datang lagi sekali dekat bullish engulfing, kau buy lah lagi sekali. Buy lagi. Faham tak? Pehel ke tak? 200 mata memandang. Faham tak faham? Itu dia cara tengok dia. CMP. Faham tak? Zik analisa untuk esok. Zik esok baru analisa. Zik bagi market bergerak sebab Zik rasa fundamental dah kacau. Sama je geng. Sama je. Kalau nampak ni, dia datang sekali lagi. Bawah ni kan ada bullish engulfing H1. Kau tahu bawah ni ada bullish engulfing H1. Waktu price touch ni, kau dah tengok M15 ada buat breakout tak? Kalau M15 ada buat breakout, kau buy je. Tengok balik. Tengok. Dia ada buat breakout tak, geng? Drop, base, drop. Pecah atas. Pull back. Kat sini kita bing. Make sure CMP breakout for buy kalau kau nak masuk buy. CMP kena breakout for sell kalau kau nak masuk sell. Faham tak? Okay, aku rasa aku dah habis mengajar. Full margin ke? Ikut korang nak full margin ke apa? Full margin cepat kaya, cepat run up. Itu je geng aku boleh cakap. Full margin cepat kaya, cepat run up. Itu je.
Okey, tapi kalau nak full margin, aku boleh ajar. Kenapa tak terus tengok M15 je? M15 sebab tu kau kena faham. Kau kena faham daripada A to Z. Kalau kau tengok M15 terus, macam dekat sini, ni drop base drop. Kenapa datang kau tak sell? Kalau kau tengok M15, ni drop base drop ni. Kenapa datang tak sell? Ni, daily base rally. Buy lah. Ni, asal dia junam. Kau kena tahu sebenarnya the wall story dia. Storyline dia nak ke mana. CMP nak ke mana sebenarnya ni. Yang macam hari Jumaat hari tu aku bagi setup buy. Sedangkan dekat semua channel tengah bagi sell. Sedangkan aku suruh hold buy. Kau tengok dekat dalam channel aku Aku bagi tahu. CMP tengah sell tapi kenapa aku bagi B? Kau tengok ni. Ni. Pukul 8.30. Okey? Pukul 8.30 aku bagi B. Sedangkan dekat channel-channel lain ataupun cikgu-cikgu lain tengah bagi B. Aku siap suruh hold lagi. Kau tengok Selagi tak sampai TP1 jangan collect. TP1 aku 50 pip daripada zone. 48 sampai 53. Okey? Daripada TP1. TP1 aku minta dorang hold ni. Kau tengok fighter aku. Pacak tak geng? Benda ni pacak tak? Kau tengok feedback budak-budak aku yang hold. Yang trust dengan ilmu aku. Yang trust dengan ni. Aku cakap hold sampai TP1. Tengok. Satu Malaysia masuk sell habis MC sebab tak faham storyline. Kenapa aku cakap storyline? Sini aku explain dekat korang pasal hari Jumaat hari tu. Kenapa aku bagi B. Okay guys. Kau tengok dekat H1. Aku tak tengok dekat H1 tadi tu. Aku tengok dekat M15 je. Sebab apa? Aku ada nampak satu breakout 4 buy. Aku explain daripada A to Z lah. Kau tengok dekat daily. Okay. First kali direction. Yang penting adalah direction. Yang penting direction. Nampak tak? Sini ada satu bearish engulfing. Candle biru dimakan oleh dua candle merah. Tapi di breakout. Nampak tak? Sini punca breakout dia. Dan waktu aku masuk B tu, masuk dekat kawasan sini. Tengok betul-betul. Sebab market dah buat resistance makin tinggi. So, CMP direction dia adalah uptrend. Cumanya dia belum buat satu kenaikan lagi. Okay, dekat sini. Kau nampak tak aku B tu? Mula-mula, dia dah touch. Dia naik. Dia turun time tu. Dekat sini aku B. Betul-betul ujung ni. Dekat sini. Betul-betul ujung. Kenapa aku dapat zone dekat sini? Sebab aku nampak M15 breakout macam ni. Breakout 4 buy. Pump. Sini sampai sini. Siapa yang follow aku malam tu dia tahu. Tengok ni. Pergi dekat time frame M15. Kau buka line chart. Kau nampak tak ada satu pattern apa ni? Ni. Nampak tak ni geng? Pattern apa ni? Turun, naik, turun. Pecah atas. Daripada bahu sampai kepala. Itulah tempat kau nak masuk entry. Aku minta budak aku hold. Hold sampai TP1. At least 50 pip. Kaya-raya budak-budak aku. Price datang tak cakap banyak. Touch. Reject atas. Touch lagi sekali. Saf. Aircon baru ke Zik? Betul. Apakah langsung naik dulu Zik? Tak pasti. Esok open Zik. Target dia ada gap besar ni esok ni. Standard hari Isnin Zik akan tunggu market buat structure. Selalunya US session baru Zik akan trade lah. Untuk esok. Okey. Sekarang ni Zik jangan analisa je. Kalau dia naik apa yang kita akan buat. Kalau dia turun apa yang dia akan buat. Chart pattern lagi. Chart pattern lagi Zik. Ajar price action. Chart pattern.